Hari ni seharian aku tak makan apa-apa pun. Kau tahu kesian gila dekat Danish weh. Dia keluar belikan aku makanan. Sekali aku tak nak makan, aku muntah, aku tak makan. Kesian dia. So daripada aku tak makan apa-apa, aku makan oat je lah. Daripada perut kosong, tak makan apa-apa, tak elok. Kita buat lah. Sekejap. Nak buat macam mana kan? Macam ginilah dia. Oat ni nasib baik aku boleh makan sebab dia rasa coklat. Kalau yang tak ada rasa tu aku tak boleh makan. Tak air panas. Kalau nak tambah strawberry pun boleh. Tapi strawberry dah habis. Baby makan oat ke? Nak juga? Saya makan sebab saya tak ada selera nak makan apa-apa. Abi tu Abi pun tak ada selera. Abi tu elok je makan. Abi tak elok makan, Abi pasti nak makan oat. Tengok oat dia seketul-seketul. Nampak tak? Rasa? Nah. Rasa dia seketul ke? Rasa seketul. Saya puja bak. Saya lapar yang Allah Akbar. Bismillah. Apa gila yang Ada lagi ke oat? tinggal sikit je. Alamak. Belilah. Korang boleh makan ni pagi ataupun malam sebagai pengganti breakfast ataupun sebagai pengganti makan malam. Abi selalu ambil pagi. Saya selalu ambil malam.